VVIP ni bukan tak ada duit. They Okay. go to the most expensive doctors, to the best doctors, tapi muka dia nampak pelik. Pelik. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Aku pernah dan selalu tengok orang macam ni. I wonder tau, siapalah doktor estetik ni. Teruk betul lah Hai. Topik psikologi, psikiatri ni ada dalam course tu sendiri, sebab kita kena identify patient yang buat ni, adakah dia ada psychological problem ataupun tak. Sebab apa yang kita buat ataupun look around you, banyak VVIP kita, tak sebut nama. VVIP ni bukan tak ada duit. They go to the most expensive doctors, to the best doctors, tapi muka dia nampak pelik. Muka dia nampak pelik. Sebab they go to the best doctor yang dah berpuluh-puluh, ada title pun doktor, Datuk ke Datuk Seri ke Tan Sri ke, kadang-kadang they go overseas to do their face. Tapi kenapa muka dia tu nampak pelik? Kenapa tak payah tak pergi kat Malaysia, Amirul? kita pergi ke Hollywood, kita tengok artis Hollywood, kita tengok artis Korea pun kadang-kadang kan, macam muka dia dah jadi macam sangat distorted. If I may kan, some faces yang buat aku rasa macam aku Nak rasa sebut nama ke? Aku nak sebut nama. Okay. Macam these people menyebabkan aku tak nak buat botox betul. adalah contohnya Jennifer Aniston. Betul. Contohnya David Beckham. Betul. Aku sekolah menengah. David Beckham duit berkepuk-kepuk. Maksudnya dia pergi kat siapa yang jadikan muka dia macam tu? Kenapa? Aku rasa Sebab macam biarlah let some lines lah bila kau Ya.